Starfish. Tak ada. Apa kata kau pasang lampu all the time kan? Siapa? Jauh. Air. Sana di belah ni. Di belah ni. Ada elektrik ah? Ada elektrik. Semasa pulau tu lah ada ni. Yang pulau-pulau ni tak ada orang lah maksudnya. Tak ada orang apa? Aku nampak rumah orang kat situ. Yang tu ada lah. Yang ni pulau lain lah. Solar. Coconut. Basah. Air surut. Tapi bukan bulan tak jadi. Tak ada lah. Air malam. Maksudnya Air. tadi air sampai situ lah. Basah. Tak ada kurang. Wah, kau boleh jalan bersama di situ? Pulau tu? Tak boleh tambah air sini. Lala? Bukan lala tak? Sejak bila lah macam tu? Dah lah air dia pergi. Macam mana kalau air pasang tu air tak lah? Maksudnya bawah kita ni apa tak ada benda hidup tau. Sebab basah Sebab penuh air. You know? Ada orang tahu dia keluarkan binatang. Memanglah. Sebab tadi semua ni laut. Binatang hidup. Tak? Oh, ketam tu. Ketam kan duduk dalam ni. Hermit crab. Hermit crab. Oh. Curi rumah dia. Pencuri rumah. Dia curi rumah orang. Dia curi rumah orang. Apa lagi? Is that fish? Ada ni. Fish. Ada. Yang kecil je. Ini tak macam pure sand tau. Dia macam Mix of. Sebab ni laut dah tau. This is seabed. Yalah, this is seabed. Tu. Fosil. Hidup. Kalau sana tak boleh duduk sebab sini adalah laut sebenarnya. Nah, ada benda. Benda hidup. Semua benda hidup. Ambil semua hidup. Kau tak adalah panggil. Dah basah. Waduh lah. Kita lah habis. Semua benda hidup lah. Semua ada benda. Macam kerang ni. Bukan kosong. Hermit crab tu banyak. Lari. Afiq dia lari. Selamatkan diri. Kalau kau dengar suara dia kan. Tolong rasa. Oh, yang ni saya nampak. Tapi tak pernah tahu ada orang ke tak. Ada orang? Tak ada kot. Ada. Hermit crab banyak. Aduh.
Dia curi semua bentuk rumah. Rumah semua kon, rumah bulat, rumah spera, semua dia curi. Semua curi. Semua ada benda, ingat kosong. Buat rumah sendirilah, ambil rumah orang. Semua ada ni. Semua ada benda. Bukan kosong. Ada inhabitant. Because this is seabed. Mana kita buat balik? Kalau pagi esok masih air dalam ni. Siap. Kosong. Dia kalau bertutup tu, aku rasa dia masuk dalam tu. Bentuk apa lagi dia ambil? Ni. Tengok, ni ada orang tak? Ni besar ni? Ada. Besar. Besar. Besar weh. Semua seashell malam-malam Ada kan? penghuni inhabited by kerak tak malu. Can we collect this lepas tu masak? Tom yum tu ada kuah lagi kan? Dah. Kan? Ni kalau kau main ni kau kena gigit dengan dia ni. Betul. Mana star jelly? Touch. Wah, putihnya. Very smooth. Sangat putih. Dia tak nak. Ambil. Ni Jack. Apa jet? Mana? Batu je lah. Jet kena kelabut. Belakang pulau tu macam ada benda blinking. Tak tahu apa. I think Ke lighthouse. rumah? Ke dia bentuk crescent ni? You know? Kau rasa dia bentuk crescent sebenarnya? Ni. So sebenarnya kita ni di dalam teluk. So sebenarnya itu adalah land biasa, bukan pulau. Kot. Banyak tu spekulasi aku. Itu Pulau Setindan. Jelly. What's that? Besar. Ikan lah. Is it ikan? Ikan lah. Ikan? Ikan. Ikan? Ha. Ya ke? Bukan daun. Macam ikan. Jadi nampak okey. Kecil je. Hari suruh boleh main balik sini kan? Orang buat rumah dekat tepi tu tak takut ke? Tapi kan sebabkan endon belah sini tak ada endon. So kau tak dapat gempa bumi sangat. Sabar. Laut dia warm. Takkan seluruh air suhu macam ni. Bayu laut, bayu. Aku tak ingat lah benda tu. Bayu apa? Bayu laut. Which one is which? Tak tahu, tahu. Air dia warm kan? Kalau amal tu dia jadi cold lah.
Tak ada star geli. Dia dah masuk dalam. Masuk dah ada tu. Apa yang kena dengar bunyi? Anjing. Ada tanda pagi esok. Sebab malam. Pagi tadi masih biru tengok. Dia yang ada yang point kat sana lah, air papan dengan kat belakang ni. Belakang? Kat tempat tadi kita pergi tu. Tu antara dua tempat yang orang banyak pergi lah. Okey. Banyak pergi for what reason? Tak tahu, pantai dia ada ni. Ni pun ada. Kabut. Tak tahu gimana. Ni boleh buat tempat isi sos. Dia tak boleh hidup dalam air biasa. Kenapa? Dia suka garam. Tapi kan bukan dia makan garam tu, dia buang kat akhirnya. So dia duduk dalam air biasa. Akan mengeluarkan dirinya. Lari! Dia tu. Dia masuk dalam tanah pasir. Tak, dia macam apa ajak dia mencuri. Dia ada hitam. Dia macam yang kat Langkawi tu. Dia ada iron. Kan hitam sikit kan? Hitam banyak. Yang Langkawi tu hitam tu. Daun. Ada pupus. Ini pun oh, air ni sejuk. The one that just came to me. Sejuk. Asyik, air ni sejuk. Kenapa kat sini panas? Ke dalam sikit panas. Dalam sikit. Apa? Apa? Sampah. Tu lah. Kenapa air kat sini sejuk? Air kat sini sejuk. Dia start panas balik. Semua ada. Kedai kecil-kecil tu pun ada. I was surprised about the one that looks like a long cone tu. Yang itu pun dia ada juga. Macam tak kira masuk juga. Padahal badan dia kan dah tak muat dah. Kan rumah mahal. Binatang pun terpaksa hijack. Kau? Betul tak kalau rumah tu RM250,000 ke RM300,000, that means kau kena bayar macam RM1,000 kat situ kan? Lepas tu kalau gaji kau RM3-4,000, rumah tak masuk lagi benda-benda lain. Berat lah.
Berat. Dia yang ni kan dia ambil rumah cantik Hush. dan berat. Keluar. Ada kaki. Hello. Dia tak nak keluar. Keluarlah orang nak interview ni. Keluarlah. Ada kaki. Aku tak nak keluar. Kena mati. Dah mati. Mari kita bagi air sikit. Nah. Tu. Mana malu? Cik keluar cik, nak kita interview cik. Terjah malam. Oh you know orang yang apa wartawan TV3 yang buat terjah-terjah tu baru mati Oh tu. recently. Yang lelaki kan. Dia malu, panggil lah kita interview ni. Salah keluar. Macam apa yang motivasikan cik untuk hijack rumah orang? Dia ada malu-malu. Nak keluar, tak nak. Nak keluar, tak nak. Can you get some water bagi kat dia? Dia sembut. Tu boleh. Scoop air, letak atas ni. Dia macam dia tak cukup oksigen. Sekejap, ketam. Ada insan. Cik, keluar cik. Kita interview. Saya tak nak. Kita sekat. Macam Dia push air tu keluar. Dia tak nak air tu. besar ni. Besar. Berat. Nampak hamil. You know what? Mari kita letak kat bawah. Kita tengok dia nak pergi mana. Kat bawah. Let's see. Mana kau nak pergi? Dia pun tak jalan. Oh, dah keluar kaki lah. Pandai nyorok kan? Selamatkan diri. Pandai kan kau camouflage. Sebenarnya besar tau. Dah nampak. Besar. Yang tu besar. Kenapa dia nak nyorok sangat? Janganlah takut. Kan? Kita boleh makan ke? Boleh kot. Aku doktor kata jangan. So dia gunakan benda tu macam siput babi lah kan? Tak bisa. Siput babi tu dia punya. Dah, memang dia punya. Tengok dia nak pergi mana? Nampak ke? Dah pakai topi besar gila. Larilah. Tak ada jelly. Suhu air ni macam tak resistant lah. Itu sebab dalam panas. Kat luar ni macam sikit-sikit. Air panas ke putih? Kat UK kan kau macam mimpi lah nak lalu macam ni. Beku. Walaupun sama. Tapi which is good lah. Orang akan mandi sebab rasa kuih. Tak ada stall jadi. Let's go back to that way. Tak tahu. Kita dekat Kuantan. Kuantan ada beach tak? Ada. Ada. So kira Kuantan macam Melaka lah. Kan? I think mungkin kot. Sebab dia macam bandar besar, pasal dia ada beach. Sepatutnya lagi meriah kot. Patut lagi meriah. Ya? Korang tahu ini? Bandar. Tak lah, I just thought kalau air tu colour cantik, dia ada. Apa lagi pantai yang dekat along this coast? Bagi nama pantai yang maybe some familiar.
Dia saru out dah lepas. Dia lepas. Anggun tak ada lagi. Bukan sini saja. Like 13 kilometers. No, what I Pantai meant air papan. what I meant was mungkin yang nama familiar dekat on the East Coast ni doesn't belong to this state lah. Mungkin state yang berikutnya. Ada lagi 3 state yang ada. Sebab negeri ni dia ada East Coast, West Coast. That's the special. Dan juga North South Coast. Tambah satu lagi. Oh, kalau Kuantan Teluk Sempedak. Negeri bukan negeri ni kan? Bukan Kuantan. Ha, Pahang. see? Sebab kita ni relatively masih kat bawah tau. So macam it's not really open sea. Teluk Sempedak. Betul tak kita isi trafik? Tak lah. Kat sini pun dekat air papan ni. Air papan pula sangat. Jawab. 10 minit ni. Dia face Tioman kan. Ha, dekat ni kes Tioman. So shall we go there for sunburn? Sunburn. Sunrise. Sunrise. Pukul apa? Sana kita 6.30. Mana? Sunrise pukul 7. Apa tu nampak tu memang? 6.30 gelap. Okay. Tak, sunrise pukul apa? 7. 6.55. Yo! Okay lah, aku tengah betul lah tu. Sekejap, matahari kan keluar pada? Mana? Saya tahu. Kalau matahari keluar pada situ, obstructed lah Afiq. Yang pantai nak pergi ni obstructed tak? Macam ada Pulau Tioman. Pulau Tioman. Tioman jauh lagi dah, nak obstructed apa. You're telling me the whole feedback ni tak ada apa-apa? Mesti ada something. I mean, bukan hijacker. Something precious. Ni tak malu. Tengok dia keluar. Hey! Ni tak malu. Yang tadi tu lain lah. Yang tadi macam warna merah. merah Yang ni sikit. tak merah. Spesies lain kot. Kira tua dia. So, dia kata bagi besar mana? Ah! Aku rasa spesies lain lah. Tu tengok semua bawah kedak. Ya. Banyak kan? Yo, banyak lah. Can we like, boleh tak buka ni? Tak tengok diri dia. Ada tak? Buka rumah dia. Tak apa, dia boleh cari rumah baru. Gaduh? Hey, jangan kau buka gaduh. Gaduh lagi satu. How to buka? Kena tarik keluar dia. Sama tarik Dia keluar. tak mati ke? Dia cari rumah baru lah nanti. Nah, buka ini. Nak kayu ke batu. Tengok. Semua gerak-gerak. Play your phone. I'll hold your phone. Ketarik dia. Tunggu dia keluar. Tarik. Kau buat apa? Coket dia keluar. Nasib sedut lah. Banyak gerak. Takutnya. Tutup. Kenapa tukar? Itu dah friendly dah tadi. Tak, tengok dia tak nak keluar dah. Crack lah sikit. Gigit. Tarik. Apa dia tarik? See? Tarik je. Dia cek.
Mati. Apa? Tangan dia putus. Tangan dia putus. Ni. Kecil sangat. Kecil sangat susah. Ni bentuk ni. So we look for bentuk yang senang. Kita nak unhijack dia. Kenapa kat belakang kita tak jumpa yang ni? Sebab itu banyak kapal. Dia macam gigih gila. Nak juga. Siapa punya idea ni? Seorang buat semua ikut. Alah, satu pun kau tak ni ke? Kau kena di crack kan? Crack je, nanti dia cari nombor baru. Crack. Orang tangkap pun dia masuk dalam. Tak ada seorang ke yang tak ada rumah? Semua orang ada rumah. Tak banyak sangat. Ni. Kecil. Kecil sangat susah. Tak, macam kecil. Kau squash dia. Oh. Tu. Keras pula. Dia pakai Colgate ke? Keras gila. Itulah. Takkan nak Google tanya how to unhijack crab. Tak boleh. Kau buat di rumah. Rumah ada pisau, ada garpu. Boleh kita bawa balik? Boleh je. So, colik lah. 1, 2. Lain cara lain jumpa. Ni kita parking kereta kat mana? Depan. Can you see the car? Ha? Berjaya. Berjaya. Cepat merampas kuasa. This is your practice. Tapi dia macam dia tangan Tak. kan nampak. Jangan bagi dia lari ya. Dia lari lah. Kenapa bentuk dia lain? I mean tak simetri. Macam scorpion. Oh, ke tangan dia sebelah besar? Memang. Macam tu ya? Tangan dia sebelah besar. Okay. Lepas tu nak tengok dia masuk balik tak? Bagi balik. Dia tengah panik ke tak? Kan kita tak kat bawah. Lepas tu letak rumah dia kat sebelah. Okay, dah keluar kan? Okay, tengok. Macam mana dia masuk balik rumah dia? Dia kata tak nak. Tak ada. Feng Shui lah lari. Masuk. Tengok Afiq dia merajuk lah. Masuk lari. Tak ada nak merajuk. Bagi rumah tu kat dia. Pilih. Tengok dia nak merajuk. Alah Krabi. Masuklah. Kau ambil seorang kawan dia. Hold your phone. Seorang kawan dia. Ini. Lepas tu bagi motivation.
tak nak masuk Fik. Mati. Tak lah. Oh, dia tak nampak kot. Mari kita letak kat depan. Ni. Tada. Degil lah. Tada. Degil lah. Aku rasa dia merajuk. Nah. Betul. Kenapa dia merajuk? Masuklah. Tengok tu. Ni apa ni? Masuklah. Tu Hafiz dia tak nak masuk dah. Masuk tanah. Dia lagi rela masuk tanah. Masuklah. Nah. Allah. Janganlah merajuk. Ni. Tak masuk. Ketau ni sensitif lah. Dia dah cedera. Cedera kau lah. Mana? Itu dia sensitif to light. Ni sotong. Kena dah. Dia mati. Matilah. Sudah. Hidup lagi dah. Dia macam dah takut. Dia fobia dah rumah. Dia dah fobia. Dia nak cek rumah lain. Lah. Ni orang lain relax. Ke kita tak boleh paksa dia untuk keluar rumah dia. Macam bagi notis je. Lepas tu dia keluar. Bagi air sikit. Air jauh sangat. Bagi air sikit. Angkat je lah. Mana ni? Kita angkat dia. Ganas aku. Okay. Tada! Sini. Mana? Sini balik. Ni rumah Jangan lupa rumah kau. Kau main siapa zik kan? Dia masuk. Afiq dia masuk. Kita dia korek lubang. Tak ikut lubang. Korek lubang. Dah. Bye apa sini? Tak jadi. Ada nyamuk kat sini. Ni cek rumah baru. Bye. Hilang. Aku rasa dia macam dia tak nak ada sebab pantai ni tak cukup putih. Besar lah. Ada orang? Tak ada. Orang. Inilah kat baru kau nak isi sos. Dah pula pakai aku. Dia buat apa? Wavy pattern sini kat silhouette ni. Tu. Jarang nampak besar ni. Wait, ni besar. Dah tua je. Dah tua tapi tak rosak pun. Dia pakai Colgate. Ni baru isi sos. Penuh. At least ada fungsi. Pecah tak nak.
Bukan dulu ada iklan ke? Iklan Kendari. Sebelah tu gosok dengan ubat gigi. Dengan ubat gigi dia. Colgate tu. So dia ketuk. Kau dip dalam asid. Cantik. Ni. Marble. Tadi kau bagi putih kan? Ni ada marble pattern. Tu Teman tu Warna Club Macam volcanic rock. Berat. Kau tak erti bagi dia. Dia ada jenis batu letter. Harap nak curi yang macam ni kan? Mak? Macam makan dia? Tak, compare dengan Langkawi, yang ni semua macam tak pecah. Pasal tak? Semua macam intact. Ke sebab seabed, kita kalau kat sana pecah lah. Sebab sekarang kita basically dalam laut lah kan? So, ambil bawa collection. Tak apa kata di collection, jadi baca. Kasian. Oh, ambil. You see that? Yang tu tak ada lagi dalam poket aku. Yang ada pattern, yang ada apa? Kerang apa? Kerang punya groove. Sah. So, bapak. Ni sisa sorry. Remind me untuk bawa beg lagi esok. Rajaknya pakai sos. Tapi tak kena buat hashtag. Kecil sikit lah. Do you notice? Semua yang kita jumpa tak pecah pun. Kalau Langkawi kan dulu macam semua berlubang. My theory is yang kita jumpa selalu because kita dekat area sana. Yalah, We are not really in the seabed. tak pagi. Siap, ni paling masalah jumpa. Dia boleh simpan orang lain. Kejap lagi jumpa cukup besar kan buat tinggal. Tu apa? Batu. Benar. Tu batu lah. Coconut. Benar. Itu lagi tinggi so boleh masuk ke dalam situ. Tinggi apa? The left area. Tu lah, siapa itu lah? Engkau lah. Sebab tu apa ni? Parit apa tu? Parit? Oh, tongkang orang kampung. Tapi boleh masuk ke dalam lagi lah. Ya. Tak ada ikan. Mula-mula ada. Oh, anjing sikit.
Ha. Kita kat area sini. So, teori aku. Tengok. Dah boleh pecah dah. Kat dalam tu baru tak pecah Fik. Terus tak hilang masuk dalam laut. Hitam. Dia sampai sini je. Wavy pattern. Is it bigger or sama size dengan besar? Oh, pattern yang besar macam ni tak ada. Ambil. Sekejap. So sekarang pengajar tak cukup nak buat pinggan ni. I think itu kena panggil area datang bawa kita ke tengah lagi. Kerang besar lah. Boleh sampai dekat 1 meter kot. Dia tak panggil kerang lah, dia panggil ni. Oyster lah. Ikan besar ni apa eh? Kima. Kima. Tak nak bayang aku. Tanya Wikipedia. Betul. Kalau besar tu dia panggil kima. Tapi kalau dia buka Nah, 120. Spider. Ada orang? Tak ada kot. Macam belah-belahan ni. Tak ada. You know ocarina? Kalau if you found yang bentuk ni sampai boleh tiup, lepas tu dia keluar meja, lepas tu dia area datang. Tu yang besar. Besar lah. Sampai kau boleh tiup. Wah, ini mana jumpa dekat Langkawi tapi jadi baja lepas tu. Ni tajam. Ni tajam. Ya, yang ni tak nak buat rumah pula. Tajam. Ini tak boleh buat tempat tak sauce. Ni tak nak. Esok. Kenapa tak ada ramalan cuaca untuk air pasang surut? Ada. Bukan ada. Aku tak nak dengar lagi. Dia beritahu nak hujan tak hujan. Nelayan lah. Nelayan dia tahu. Dia ada dia punya tu. Portal dia. Ke ni seashore? Mungkin lah. Ada sini ya. Sini. Tengok, dah banyak ni. Yang pecah-pecah. Yang pecah-pecah. Nampak lubang. Lubang apa tu? Dalam kan? Ada. Dalam lah. Kau pula. Tak ada. Masuk jaring kau. Kosong. Ke siput? Besar. Orang yang buat. Banyak kan tanah kosong pada kau tanam pagi. Banyak. Dah hektar kau dapat. Kat mana-mana.